Punca utama, lebih separuh rakyat Malaysia tiada simpanan. Menurut laporan daripada Bank Negara Malaysia, pada tahun 2024, sebanyak 61% rakyat Malaysia tiada simpanan kecemasan walaupun sebanyak RM1,000. Selain daripada komitmen bulanan yang semakin meningkat, tabiat berbelanja yang berlebihan secara online juga turut menjadi punca kurangnya kemampuan untuk menyimpan. Malah sebanyak 37% rakyat Malaysia juga gemar membeli barangan yang tidak penting secara online. Pesan mentor saya, langkah pertama bila kita dapat gaji adalah asingkan paling kurang pun tuan-tuan 10% untuk tujuan simpanan ataupun pelaburan. Cara terbaik untuk pastikan duit kita tidak bocor adalah dengan alihkan sebahagian dalam bentuk simpanan emas. Jadikan ianya sebagai rutin setiap kali kita dapat gaji. Lama-kelamaan, ia akan menjadi satu kebiasaan secara automatik. Simpanan kita pun akan bertambah. Jadi tuan-tuan, untuk bulan ini tuan-tuan, saya menawarkan peluang untuk 30 orang penyimpan baru yang ingin menyimpan emas bersama dengan bimbingan saya di bawah rangkaian G100 Network dengan mentor yang tidak asing lagi iaitu Tuan Muhammad Zulkifli PHRPE. Saya akan bimbing tuan-tuan untuk mencapai kejayaan tuan-tuan bersama dengan simpanan emas. Type dekat ruangan komen, saya nak simpan emas.